Basically kita masih lagi dekat bilik yang sama yang kita duduk tadi. Oh, bateri dah nak habis. Dan masih lagi tengah selesaikan tentang hotel. Sebab kita ambil bilik yang ocean view, tapi sekarang kita dapat pool view or garden view. Bila kita contact dengan pihak receptionist, dia orang bagi tahu kata subject booking due to availability lah. Tapi dalam booking Agoda tu tak ada pun tulis pasal pasal kita nak bilik ocean view. So kita contact Agoda and Agoda reply sumpah lembab. Saya tengah menahan kesabaran. Dia kalau tak ada beza harga tak apa, tapi sebab ada beza harga tu, price sumpah lambat gila. Tapi dia baca, masalahnya dia kalau reply tapi tak baca tu faham juga ni baca. Kan kalau kita chat dengan customer service dia akan tulis read by agent. So kita tengok macam mana. Bila kita dah bersiap dan dah mandi apa semua benda, kalau boleh tak pindah bilik pun tak apalah sebab kita satu malam je. Tapi at least give us the refund of the difference of the money yang kita dah bayar untuk ocean view. Kalau korang tengok, bila korang booking, dia akan ada ocean view or garden view. So kita memang sengaja ambil bilik ocean. And harga dia pun ada perbezaan, bukannya tak ada. Tapi yang makin menyebabkan marah adalah dia reply lembab sangat. Lawa lah di sini. So kita dah ada sunset. Kat sini masuk maghrib pukul 6 minit. So tadi dah settle solat apa semua. Kita orang keluar balik bersiap. And here we are. Memang tak ada pergi mana-mana pun. Plan memang nak duduk kat resort je. Orang berpusing lah. Plan memang nak duduk kat resort je. Kita dah booking massage, InsyaAllah. Tengok tu, cantik, amat cantik ni. Tengok tu. Kat sini nak pergi pantai. Tak lah, tak bawa. Ni kacik kan ambil gambar Lepas tu kita tinggal dia punya handbag kat atas tu. Lepas tu this is Indonesia, babe. Apa Indonesia ke Malaysia ke kalau korang tinggal barang? I hope everything is okay. It's not Korea. Kak Cik tengah ambil. Ada tak beg dia? Ada kot sebab dia nampak dia bergerak. Okay lah, kita tengok view balik. So this is the view. Dia ada private beach. Ada ni juga. So sangat sesuai kalau korang datang dan nak dengan family. Lepas tu nak ada your own beach. Sebab memang tak ada orang lain selain daripada orang yang tinggal dekat sini sahaja. And it's quite cheap. Harga hotel kat sini per night. Sekejap, mana Kak Cik? Ada ke tak? Di celah-celah pokok. Oh.
Tapi tadi pun memang letak kat dalam pokok. Good morning from Batam. Kita orang nak pergi makan breakfast. Nak tengok breakfast apa, best ke tidak. Lepas tu check out. Apa dia? Wah, beratur ya. Nak masuk makan. Dia betul. Breakfast pun kena beratur. Kat sini ada kids club juga Korang boleh hantar anak korang and stay dekat. Betul-betul depan. Sedap, Indomie dia. Saya rasa kat sini sesuai untuk family. Sesuai sangat-sangat. Sebab dia sangat meriah dengan kanak-kanak. Dan sangat family friendly. Family friendly. Family friendly lah. Kita makan next. Ni pula. Okay, Batam ni memang sesuai sangat untuk short vacay ataupun honeymoon. Satu sebab orang tak kenal kat sini. I mean, kalau I nak honeymoon dekat tempat yang tak jumpa-jumpa orang sangat kan. So macam korang berada dalam dunia korang sendiri je. Lah. Dah lah topik dah merepek. Nasib baik tak pergi. Kita orang beratur depan ni daripada pukul berapa tadi? 10:30 sekarang. Kita beratur pukul berapa? Kita beratur pukul 11. 11. Buka pukul 11:30. Welcome to Maru Bakehouse. Silakan Kak. Dia ada Maru Egg Magnum. Dia dah. Dia punya makanan banyak gila. Very nice. Itulah pasal. Mana kita punya? Ni.
Gila. Nak ambil lagi satu ah? Dah tambah. Kita orang tambah. Tapi tak habis lagi. Dah tambah. As a not matcha lover and Maldi. Uish. Sedap tak? Tengok kau ya. Tengok kau ya macam tu kau. Ha? Interesting. Rasa dah pistachio dia. Dia ada lembut. Whippy. Macam mochi ke luar dia? Luar ada mochi. Ha. Dah hiu, dah habis dah shopping. Tak shopping pun, membeli perfume. Tapi dalam tak ada apa-apa sangat pun. Tak tahu kalau kita orang salah ke apa. Ni kita orang nak pergi mana lepas ni? Kita orang nak pergi Kedai beauty. Moni tu. Moni Beauty. Cuaca bertahan panas, tengah tunggu driver. Lepas tu nak kena pergi dah dekat ferry. Ni view depan Nagoya. Ni kita orang beli tadi satu RM20. Satu 21, beli 12 dapat 1 juta. So 1 juta dalam 200 lebih. Dapatlah harga RM20 lah satu. RM18, RM19 macam tu lah. Tukar-tukar currency apa semua. Kita orang sekarang dekat Moni Beauty. Kat sini ada banyak yang barang. Ni Time Korea, Light to Glow, Scientific. Kita berada di cafe Oat. Cafe ni baru buka tapi it's very very nice. I tengah tunggu dia punya spicy tofu dengan dia punya drinks. Kita dapat meja depan sekali, so it's very nice. Yang paling nice atas ni. Nice teruk. Tapi selesai dengan order tu. ID kat sini dia macam very aesthetic punya people. Lalat. Clean aesthetic punya vibes. Very nice. Saya rasa kalau akak ada cafe, dia tak would be macam ni. Betul? Color-color dia. Masuk betul. Tadi kan cakap memang nampak cekakak kan. Sebab kedai ni cekakak. Cuma bila nak adanya. Jangan nak tengok Saya mas. sedap kan rasa kalau dia letak kafe tengah ni warna lain kan. Betul. Oh. Ada seating lagi kat atas rupanya. Tengok dia punya merch. Ni RM42,000, ni RM28,000. RM6.50. Thank you. RM6.50 ni pas-pas. Eh? Yang ni antara ni first time makan dia tak berminyak sangat.
cabai. Kita orang dah finally nak pulang. Basically kalau korang datang, korang kena at least 2 jam sebelum sampai dekat ferry terminal. Sebab Zip nak datang lagi Batam ke? Tak datang sebab sangat fine. Cuma Ya Allah, Kak Cik habiskan shopping saja 600 ringgit tu boleh dapat banyak gila barang. Nanti kita buat sekejap lagi kita buat apa benda yang dia beli. Sumpah banyak nak mampus boleh buat satu video. Makanan kita orang tak sempat rasa banyak sangat makanan, tapi mostly sedap. Siapa yang suka spicy? betul, siapa yang datang untuk makan. Tapi sekarang ni kita dalam ferry. Yang ni rasa macam berbeza sikit daripada masih yang datang. Sebab yang ni macam lebih proper. Tak bulu mata sampai sekarang tak pakai langsung. Hari nak hujan ke? Thank you for watching. Pakcik, apa yang budak ni beli? Nak beli banyak gila. Ini ada 3. Ini ada 3 cermin. Lepas tu for contact lens I beli this kind of contact lens I beli 5 sebenarnya. Contact lens dia harga Yang ni contact lens dia harga RM5. RM6. RM6. Tu ada banyak. Okay. Perlu mandi pengantin sebab kita dah nak kahwin. Dia ada banyak pasal scrub masalahnya. Scrub. Lepas tu ni pun sama Purbasari. Jejupi ni guys. Banyak Ini gila antara yang yang I suka. This one I beli 5 boxes. ha? 5 boxes. Lepas tu Scrub 2, 5 yang ni. Lepas tu Festology ni Jennifer Copen. Please. yang ni untuk apa? Ni sunscreen. Oh, sunscreen. Jennifer Copen dia punya ambassador. So beli satu untuk Yaya, lagi 2 untuk saya. Ya Allah. Festology, famous brand Indonesian. Molang. Ada molang lagi. Lepas tu kos sabun putih. Ni Jejupi lagi 5 boxes. Oh, ni ada 6 saya beli rupanya. Silap. Okay, so this for Keller beli 2. Yang ni apa? Ni for Keller. Oh, Keller. Eyeshadow. Yang ni best nak mampus. Sebab Satu 3. once kita apa? Tester kan. Dia memang highlight dia memang pigmented gila. This one. So kita beli 3. Okay, lepas tu contact lens. Yang ni pula beli 2. Ini mascara. Zelmi. Ada lagi Jejupi ni. Lepas tu this one is soap Kojic untuk putih juga. Whitening. Scrub. Ini pun scrub. Tadi dia cakap ini this is the best. Yang ni Mask. tanya dekat staff dia. So dia kata yang ni kena beli. Kena beli. Kena beli satu je. Lepas tu another SK. SK ni ada. Mana pun I beli lagi. I beli 2 SK ni. Ini I beli satu sebab I lagi. And there are sugar waxing kit. Yang ni apa? Oh, sugar waxing. Okay. Dia juga lagi. Ini je. So si makeup kan. Ada ni. So time Korea punya dah pakai. Dah pakai. Typhoria pun beli juga. Dah pakai.